Kalau awak tengah depression sekarang ni, saya faham perasaan awak. Saya pun pernah lalui stage macam tu, tak tahu nak buat apa dengan hidup sendiri. Tapi percayalah pada diri sendiri, percayalah pada diri awak sendiri, sebab sebenarnya apa yang kita takutkan sekarang ni adalah kita takut kepada masa depan kita, ataupun kita hidup dalam kehidupan yang lama kita. Okay, so mungkin kita takut macam mana kalau aku tak dapat bayar rumah bulan depan, macam mana kalau aku yang kena buang kerja, macam mana kalau aku yang macam tu, macam ni, macam awak sebenarnya takut pada masa depan awak. Awak rasa macam masa depan aku ni akan gelap apa semua tu. First of all, stop, tengok keliling awak sekarang ni. Adakah awak berada dekat tempat yang bagus sekarang ni, semasa yang awak tengah tengok ni? Kat mana awak berada sekarang? Mungkin awak tengah dalam bilik, mungkin awak tengah dalam kereta. So, percaya pada diri awak sendiri yang sekarang ni. Okay, so the moment kita start percaya dengan apa yang kita ada sekarang ni, percayalah, benda tu akan buatkan hidup awak lebih bahagia.